Tengoklah mata dia korang. Ya Allah. Kau buka mata kau betul-betul. Buka mata kau pandang tu. Jom kita buka ni tanpa adik. Kita buka ni dulu lah. Oh, ibu tahu apa ni? Yang ni. Alah, adik tak ada macam tak best pula. Tapi itulah kita tengoklah. Okay. Kucing. Buka adik. Hah? Buka adik. Oh, ni dia. Wah. Tengok ni. Comel. Tada. Ugly. Ini pula patutnya kena tunggu adik katanya. Mesti dia gelak. Mesti dia kelakar. Yang ni boleh letak dekat kereta tau. Kalau katakan yang dekat tempat cermin kereta tu kan. Boleh buat macam ni. Masa orang tengok. Ha? Apa ni? Ini jenis yang ugly tau. Tapi dia comel. Dia macam kelakarnya. Dia ada macam-macam tau korang. Yang ni Patrick ada. Ni SpongeBob. Lepas tu apa lagi Banyak tau, banyak. Korang kena tengok dekat beg kuning tu. Kalau katakan korang nak nak nasi benda-benda yang kata SpongeBob yang lawa-lawa ni kan. Yang ni tengoklah mata dia korang. Ya Allah. Kau buka mata kau betul-betul. Buka mata kau pandang tu. Pandang. Kuih mata dia. Lepas tu dia ada gigi dia. Nampak dia gigi dia. Gigi dia macam mana? Ni? Ni gigi dia. Dia buat macam ugly lah. Nampak tu. Tapi comel. Asal je. Ni patut kita buka dengan adik. Mesti adik gelap. Tengok. Kita tak balik. Tunjuk balik. Nanti kita kena cakap dengan adik. Kita akan tunjuk dekat adik. Adik nak tengok tak ada something. Ada muka adik. Nanti kita tunggu adik. Okay, sebelum adik lagi ngaji, ibu nak suruh adik tengok ni. Adik rasa ni apa? Cuba adik buka. Ni apa? Apa nama dia? Apa tu? Apa nama dia? SpongeBob. Ada tengok kelakar tak SpongeBob ni? Kelakar ke? Gigi kuning. Gigi dia set ke depan. Kedek. Tadi betul kat kakak tengok. Mata dia pun. Kita sudah buka mata dia. Siapa yang nak ni? Tapi ni kita letak dekat dalam kereta. Letak dekat tempat apa yang kat cermin tu. Bagi dia bergoyang-goyang macam ni. Kelakar adik? Kelakar adik? Buat ni. Dia ada gigi. Yang ni kiranya jenis yang macam yang tak comel. Tapi kelakar. Tak cakap wow pun. Tak cakap wow pun. Sebab apa? Sebab kelakar. Kelakar. Kalau bunyi comel kita kalau berdiri gitu. So yang ni korang kelakar tak? Kelakar kan? Cuma dah. Saja je. Patutnya tadi nak unboxing adik sekali. Tapi betul unboxing dengan kakak. Saja tengok adik. Kalau adik mesti apa macam apa ni? Ada mata dia macam tu kan. Kalau korang nak benda yang satu benda yang rare. Tapi tak comel ni korang. So korang dapatkan ada banyak macam-macam. Ada Patrick. Ada apa tak banyak lah. Ni kat beg kuning. Okay. Bye. Pergi ngaji.